ses fleurs. Okay guys, teaser untuk One Piece live action season yang kedua dia baru sahaja keluar. Jadi jom kita tengoklah. Okay, jadi memang aku dah tak sabar, aku dah lama tunggu. Jadi jom kita tengok. Let's go. Oh, Mr. Tree. Nami. Oh, di Vivi. Robin. They're an organization of assassins. Dans ses fleurs. It's the absence of hope. You will never find the One Piece. Oh, ni yang dekat Pulau dengan Giant tu kan? Together. There's nothing we can't take on. So you're captain of the Straw Hat Pirates? Monkey D. Luffy. Ui. You might think you're unstoppable, but your friends aren't made of rubber. Robin. Bukan Robin. Apa nama dia? Wish. Ini dia pun ada. Oi. These guys are unstoppable. Ui. Ui. Wax. Now's my turn. Ui. Pernah berapi. Miss All Sunday. March 10. Aha. Okey, jadi akhirnya dia dah masuk season yang kedua dah tu. Jadi ni baru teaser tapi banyak jugalah dia bagi dia punya teaser dia kali ni. Cuma kita tak nampak lagi lah belah-belah nak ke chopper tu kan, dia tak reveal banyak lagi. Mungkin tu macam episod yang paling crucial lah untuk season ni. Mungkin dalam 1 ke 2 episod lah kan. Okay, jadi mungkin dia simpan lah barang tu lagi. Tapi adalah dia tunjuk-tunjuk sikit macam dia punya tempat chopper tu kan, dia punya istana dia apa semua. Jadi bulan 3 masa nak raya lah, betul-betul nak raya lah kan. Dan kali ni banyak dia bagi karakter Miss All Sunday. Miss All Sunday ke nama dia? Aku pun dah tak ingat lah, okay. Aku pun dah tak ingat dah. Okay, sebab ni kira macam permulaan lah. Macam mana kita dapat menyaksikan Robin. Monkey D. Robin. Jadi apa pandangan korang? Okay, jadi apa pandangan peminat One Piece mengenai teaser season yang kedua ni? Jangan lupa komen kat bawah ni. Okay?